Satu hari nanti anak mungkin lupa hadiah mahal yang pernah kita beli, lupa jenama pakaian yang pernah kita beri, lupa berapa banyak duit yang kita habiskan untuk mereka, tetapi mereka tidak akan lupa cara kita bercakap ketika marah, cara kita melayan mereka ketika mereka melakukan kesilapan, dan bagaimana kita membuat mereka rasa disayangi atau terluka. Persoalannya, apa sebenarnya yang sedang kita tinggalkan dalam hati anak setiap hari? Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini, anak lebih mengingati sikap ibu bapa daripada segala nasihat dan kemewahan yang pernah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa yang saya hormati, setiap ibu bapa pasti mahu memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Kita bekerja keras demi pendidikan anak, keselesaan hidup masa depan mereka. Semua itu sangat baik. Namun, dalam usaha menyediakan keperluan hidup, ramai ibu bapa terlupa satu perkara yang sangat penting, iaitu sikap dan layanan terhadap anak. Masalah sebenar hari ini bukan kerana ibu bapa tidak berkorban. Masalah sebenar ialah apabila ibu bapa terlalu fokus memberi keperluan material tetapi kurang menjaga hubungan emosi dengan anak-anak. Kita melihat ada ibu bapa yang cepat marah, sering meninggikan suara, kurang mendengar perasaan anak, jarang menunjukkan kasih sayang, lebih membimbangkan. Ada yang menganggap asalkan anak cukup makan dan belajar, itu sudah cukup. Sedangkan hakikatnya, anak-anak membesar dengan menyimpan banyak kenangan emosi dalam hati mereka. Mereka mungkin lupa apa yang kita beli, tetapi mereka akan ingat cara kita memeluk mereka, cara kita memarahi mereka, cara kita menghargai mereka, cara kita melayan pasangan di rumah. Masalah sebenar ialah apabila ibu bapa tidak sedar bahawa sikap harian mereka sedang membentuk dunia emosi anak-anak. Kita perlu sedar, anak yang membesar dalam suasana kasih sayang, hormat, kelembutan, sokongan emosi akan lebih mudah menjadi insan yang positif dan stabil emosinya. Sebaliknya, anak yang sentiasa hidup dalam ketakutan dan tekanan emosi akan membawa luka itu hingga dewasa. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam dunia keibubapaan. Sikap ibu bapa membentuk cara anak melihat diri mereka dan dunia di sekeliling mereka. 1. Anak membina harga diri melalui cara ibu bapa melayan mereka. Jika anak sering dihargai dan didengar, mereka akan merasa diri mereka bernilai. Tetapi jika anak sentiasa dihina, dibandingkan dimarahi tanpa kawalan, mereka akan membesar dengan rasa rendah diri dan takut. 2. Sikap ibu bapa menjadi memori emosi anak. Anak mungkin tidak ingat semua nasihat, tetapi mereka akan ingat nada suara ibu, ayah, wajah ibu ayah ketika marah, pelukan dan kata-kata semangat. Semua itu menjadi memori emosi yang hidup dalam diri mereka. 3. Rumah yang positif melahirkan jiwa anak yang sihat. Apabila rumah dipenuhi ketenangan, hormat, kasih sayang, komunikasi yang baik, anak akan lebih mudah membesar dengan emosi yang stabil dan keyakinan diri yang tinggi. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang anak membesar dalam keluarga yang cukup dari segi kewangan. Semua keperluannya disediakan. Namun ayahnya sangat garang dan sering meninggikan suara. Anak itu membesar dengan ketakutan. Walaupun berjaya dalam pelajaran, dia sukar meluahkan perasaan dan sentiasa merasa dirinya tidak cukup baik. Kerana apa yang paling kuat hidup dalam hatinya bukan kemewahan, tetapi cara dia dilayan ketika kecil. Kisah kedua, seorang ibu hidup sederhana bersama anak-anaknya, tidak banyak kemewahan, namun beliau sangat menjaga cara bercakap dan melayan anak-anak. Beliau mendengar cerita anak memeluk anak ketika sedih, menegur dengan kasih sayang. Anak-anak membesar dengan penuh keyakinan dan kasih sayang. Apabila dewasa, mereka sangat menghormati dan menyayangi ibu mereka. Perbezaannya bukan pada harta, tetapi pada sikap dan hubungan emosi yang dibina setiap hari. Tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa yang saya hormati, jika hari ini anak masih kecil, ingatlah bahawa setiap sikap kita sedang membina memori dalam hati mereka.
Anak-anak sedang belajar tentang kehidupan melalui cara kita melayan mereka. Mulakan dengan refleksi. Adakah rumah kita dipenuhi ketenangan atau ketegangan? Adakah anak merasa dihargai dan disayangi? Apakah memori emosi yang sedang kita tinggalkan dalam hati anak? Mulakan dengan langkah kecil, bercakap dengan lebih lembut, kurangkan meninggikan suara, dengarkan perasaan anak peluk dan puji anak dengan ikhlas. Jika anda rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk subscribe channel Pengetua @AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu ibu bapa membina keluarga yang lebih positif, penyayang dan bahagia. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada ibu bapa lain kerana kita mahu melihat lebih ramai anak membesar dalam suasana penuh kasih sayang dan emosi yang sihat. Ingatlah, anak lebih ingat sikap kita. Rasa kalau ada anak buah dekat mungkin lupa apa yang kita beri, tetapi mereka tidak akan lupa bagaimana kita membuat mereka rasa tentang diri mereka sendiri. Teruskan menjadi ibu bapa yang hadir dengan kasih sayang dan kelembutan, kerana anak-anak tidak perlukan rumah paling mewah. Mereka cuma perlukan hati ibu bapa yang membuat mereka merasa selamat, dihargai dan dicintai. Terima kasih semua. Semoga semua ibu bapa terus diberi kekuatan dan kebijaksanaan untuk membina keluarga yang penuh kasih sayang serta melahirkan generasi masa depan yang hebat, berakhlak dan bahagia.